Aduh. Mak? 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 Mak kat mana? Mak? Mak? Mak kat mana tu? Allahu Akbar. Mak? Mak? Mak, bangun mak. Mak? Ayah? 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 Adik? Mak jatuh ya. Yam, bangun Yam. Adik, apa dia dengan mak? Mak jatuh ya. Yam, bangun Yam. Jangan tinggalkan abang. Yam. Ayah mak ayah. Yam, jangan buat abang macam ni Yam. Ayah. Mak bangun mak. Abang dah tak ada siapa-siapa lagi kat dunia ni Yam. Adik. Lalu nak tak balik ke raya ni? Ya, ya. Adik tak pasti lagi lah abang dan kakak balik ke tak. Tapi nanti insya-Allah adik akan cuba hubungi diorang. Nanti adik beritahu ayah ya. Saya dah lama sangat jumpa dengan anak kamu. Baik ayah, nanti adik cuba. Jom, sama-sama jom. Alung balik tak raya tahun ni? Apa? Oh, tak apa. Nanti Alung call adik balik Okey, Assalamualaikum Alung. Mempersilakan Encik Omar Huzaidi bin Marzuki untuk memberikan ucapan atas kenaikan pangkat sebagai CEO Megah Holding. Dengan segala hormatnya, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih dan beribu-ribu penghargaan atas kerjasama yang diberikan, dan saya ingin berterima kasih kepada isteri kesayangan saya atas sokongan yang diberikan. Dan di sini dengan pangkat yang baru, dengan kerja yang baru, saya akan laksanakan tugas saya dengan sebaik mungkin. Sekian, terima kasih. Cik ni jemput. Waalaikumsalam. Aku sibuk ni. Okey, okey. Jom, Assalamualaikum ke tak? Kakak balik tak raya tahun ni? Oh, ya ke? Hello, Assalamualaikum. Ha? Oh, ya kak. Okey, okey. Nanti akak pergi tahu lain. Ha, okey, okey. Bye. Ani, itu papa balik tu tak dengar ke? Tak apa, Syasha. Bukan je dah pintu kat papa. Kan dia tak je tu. Tak lah, Mami kita buat TikTok ni. Tak Nampak nampak. cik TikTok kan je. Apa? Syasha, buat TikTok lagi? Tak boleh ke? Buat TikTok je pun. Yelah. Hai, dah lalui. Tadi adik ada call tadi. Call? Dia cakap, ayah suruh kita balik kampung. Ayah. Ai, balik kampung. Kata dia nak balik rumah Umi.
tak raya tahun ni? Tak balik. Tapi ini permintaan terakhir raya. Bang? 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 Nak apa lagi? Aku sibuk ni. Nanti lah. Mami, sini sekejap. Nak sidai baju ni. Panas. Allah, ya Allah. Ish, nak balik rumah bapak aja. Hari tu dah janji nak balik rumah Umi. Haiya. الله أكبر الله أكبر. Tunggu. Ayah. 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 Ayah bangun ya. Ayah. Ayah bangun. Ayah. Ayah bangun ya. Yo, yo Pak. Pak, ayah dah bangun Pak.
korang semua rasa nak menyesal. Baru rasa nak sedih. Dulu buat tu ayah ada call suruh balik untuk keadaan ni. Tapi sebab korang kecil, korang tak balik. Permintaan terakhir ayah tak dapat ditunaikan. Hari ni ayah dah tak ada. Baru Anong kakak rasa nak balik. Baru hari ni nak balik. Ayah masuk pegang mata. Ayah, Anong minta maaf ayah. Anong minta maaf. Anong minta maaf kejadian pada ayah. Maafkan Anong ayah. Maafkan Anong ayah. Akak minta maaf. Akak terlambat. Akak suami berbagi ayah. Dah terlambat dah. Maaf korang tu dah tak ada guna dah. Sekarang ayah dah tak ada dah. Ayah dah pejam mata. Dulu dia tengok mak dah tak ada. Tapi selepas mak dah tak ada, kehidupan korang dah berubah. Dah tak macam dulu. Sekarang ayah dah tak ada, baru korang nak minta maaf. Dah tak ada guna dah maaf korang tu. Lama ni aku duduk dengan ayah. Aku je tahu perasaan ayah rindu dekat korang macam mana. Tapi korang dekat sana rindu dengan diri sendiri, dengan kehidupan korang sendiri. Korang tak fikir apa pasal ayah korang. Ayah kita bukan ayah siapa-siapa. Along, kakak, korang lebih pentingkan diri korang kat sana. Ayah dekat sini rindukan korang. Minta permintaan terakhir untuk jumpa dengan korang. Tapi korang degil tak nak balik. Sekarang ayah dah tak ada. Korang tak payahlah Ustaz. Ayah, saya minta maaf ayah. Saya minta maaf kerana saya tak benarkan anak ayah untuk balik kampung ke rumah ayah. Saya minta maaf ayah. Saya menanti yang gagal bagi ayah. Minta maaf lagi. Sebab lambat balik. Sebab akak dah rugi. الله أكبر الله أكبر الله أكبر